Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alia Masyarah membawakan laporan khas daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Bas raya kampus berlepas sebelum waktu maghrib, sedangkan kelas masih berlangsung sehingga jam 7 petang. Situasi ini menimbulkan kesulitan kepada para pelajar, khususnya kepada para pelajar yang bergantung harap kepada perkhidmatan bas. Video yang dimuatkan oleh pelajar usia di situ telah mencetuskan pelbagai reaksi yang bukan sahaja mengundang perhatian pelajar tahun 1, malah turut mendapat perhatian pelajar senior yang turut prihatin terhadap isu ini. Media sosial kini menjadi medium utama untuk pelajar menyuarakan masalah yang mereka hadapi. Kami telah membuat salah seorang pelajar yang terkesan akibat isu ini. Saya rasa saya sentiasa marah dan sedih lah kalau bas tu macam kita kan dah, kalau student dah penat-penat balik kelas petang, lepas tu bas tu contoh dia dah datang tapi bas tu dah penuh, so saya kena tunggu bas yang lain tu masa dia agak lama. Ataupun kalau contoh kelas saya habis awal, lepas tu tak datang-datang lagi, so kita kena tunggu lama lah. Macam based on saya punya experience, saya pernah tunggu sampai dalam masa sejam nak tunggu bas tu. So macam sejam tu tak buat apa-apa pun, dia macam merugikan masa lah, masa kita yang terluang tu. Satu lagi, kadang-kadang bas tu dia tak ikut pun jadual waktu bas yang diletakkan tu. Dia kadang-kadang dia main tak ikut waktu pun. Ada yang dia main awal, ada yang dia main lambat. Dalam masa seminggu tu saya selalu spend dekat lebih kurang RM20 untuk private. Tapi saya kongsi dengan kawan-kawan lah. Saya tak naik lah seorang-seorang sebab terlalu mahal kan. Sebab kadang-kadang kalau kelas petang, bas selalu tak mai. So kami akan ambil private sebab time tu dah nak maghrib. So kita orang pun dah rush untuk solat maghrib macam tu. Sebab tu lah kita orang ada private. Saya rasa bukan kedua-duanya, tapi berpunca kebanyakannya semua daripada pelajar. Tiap bas mempunyai jadual tertentu dan bas akan berjalan selang 20 minit setiap bas jalan. Saya minta supaya pihak UC ni janganlah mendengar sembrono pasal masalah yang kelewatan daripada para pelajar. Dia kena dengar juga daripada pihak driver dan dia kena pastikan juga semua jadual yang dia lakukan tu benar-benar diikut oleh pelajar. Saya minta maklum kepada HEP, kepada mereka untuk tengok balik lah jadual bas, dan pihak HEP dia bagi tahu pada saya dah ada jadual yang latest. Jadi di pihak kami akan cubalah buat video untuk jadual bas tu supaya semua pelajar ni dapat tahu. Kerana saya letaklah prihatin jaga masa. Kami daripada pihak MPP ni pun sendiri cuba sehabis baik untuk memberikan keselesaan kepada para pelajar itu sendiri. Saya yakin dan percaya sebenarnya selesai lah, dan akan selesai sekiranya ada apps. Maksudnya daripada apps itulah membuktikan bahawa para pelajar ni dia tak adalah macam dia dah sampai ke dah terlepaskan bas tadi. Jadi dia orang akan tengok dekat app tu sendiri. Seperti mana saya usulkan sebelum ni di pihak atasan, ada app untuk macam Grab, tengok keberadaan bas, nak tengok dah sampai mana. Benda tu akan mengurangkan kita macam tertanya-tanya, betul tak? Jadi itu antara inisiatif yang paling solid lah bagi saya. Isu pengangkutan bukan sekadar soal bas, tetapi soal akses kepada pendidikan yang adil. Pelajar tidak seharusnya memilih antara hadir ke kelas atau menanggung kos tinggi. Harapan kami agar laporan ini membuka ruang dialog antara pelajar, pihak pengurusan dan penyedia perkhidmatan demi mencari penyelesaian yang terbaik. Saya Alia Masyarah melaporkan dari Universiti Sains Islam Malaysia.